Harum sungguh bunga kemboja, bunga karangan cantik tersemat. Janganlah membaca kulit sahaja, telitilah kandungan sehingga tamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku ibarat sebuah jendela ilmu yang membuka minda kita kepada pelbagai dunia dan pengalaman. Setiap helaian halaman membawa kita mengembara ke alam penuh pengajaran, mencetuskan inspirasi dan mengukir 1001 perasaan. Selamat datang ke sesi bicara buku pada hari ini. Saya, Nur Afrina Erina binti Mamazaki dari Sekolah Kebangsaan Tekawang, Kos Sekolah TBA 5013. Pada hari ini, saya akan membawa anda semua menyelami sebuah karya yang penuh dengan debaran, keberanian dan semangat juang. Sebuah buku yang bukan sahaja menguji minda, tetapi juga menyentuh hati. Tajuk buku yang akan saya kupas ialah Penyiasat Buddha Pemilihan Siri 1. Hasil nukilan penulis berbakat Khalid Kaur. Buku ini diterbitkan pada tahun 2021 yang mengandungi 99 muka surat sahaja. Dalam buku ini, Khalid Kaur berjaya membawa pembaca ke dalam dunia remaja yang penuh dengan misteri, yang menuntut kecekapan berfikir dan menyelesaikan masalah. Setiap langkah mereka dalam menyelesaikan teka-teki memberi pengajaran tentang keberanian, ketabahan dan pentingnya persahabatan. Bersama saya, kita akan merungkai kisah penuh aksi dan misteri yang menguji keberanian sekumpulan remaja dalam harmoni cabaran sebagai penyiasat Buddha. Apakah rahsia yang tersembunyi? Bagaimanakah mereka menghadapi setiap dugaan? Mari sama-sama kita rungkaikan. Rakan-rakan sekalian, watak utama dalam buku ini ialah seorang remaja yang bernama Asif. Memiliki sifat ingin tahu dan keberanian yang luar biasa. Dia bersama rakan-rakannya Yong dan Satya terlibat dalam pemilihan untuk menjadi penyiasat Buddha. Mereka diuji dengan pelbagai cabaran yang mencabar minda dan fizikal. Dalam perjalanan ini, mereka perlu mengasah fikiran, pemerhatian, analisis dan kerjasama untuk mengungkapkan misteri yang penuh dengan teka-teki. Kekuatan cerita ini terletak pada jalan ceritanya yang penuh aksi, nilai murni seperti keberanian, kejujuran dan kerjasama. Gaya penceritaan yang menarik dan ilustrasi hidup buku ini bukan sahaja mampu mencetuskan rasa ingin tahu, tetapi juga memberi inspirasi kepada pembaca muda untuk tidak mudah berputus asa dalam mencapai kejayaan yang diinginkan. Saya memilih buku ini kerana buku ini bukan sahaja menawarkan kisah penyiasatan yang mendebarkan, tetapi juga menyelitkan beberapa nilai moral dan pengajaran hidup yang berguna. Antara nilai dan pengajaran yang dapat saya gariskan melalui watak utama ialah keberanian. Asif merupakan watak yang saya gemari kerana dia tidak gentar menghadapi cabaran walaupun risiko yang dihadapinya amat besar. Selain itu, nilai kerjasama yang ditonjolkan melalui kerja berpasukan antara Asif, Yong dan Satya. Hal ini kerana kejayaan mereka bergantung pada kekuatan pasukan dan sikap tolong-menolong antara satu sama lain, seperti kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Nilai yang ketiga ialah kejujuran
dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Nilai yang akhir ialah ketabahan. Mereka tidak mudah berputus asa walaupun menghadapi kegagalan. Hendak si budaya, tak hendak si budaya. Buku ini juga mengasah minda para pembaca mudah untuk berfikir secara kritis dan mengamalkan sikap bekerjasama dalam hidup seharian. Akhir kata, penyiasat muda ini dilihat adalah sebuah karya yang menghiburkan serta mendidik sesuai untuk remaja dan sesiapa saja yang mengembali genre penyiasatan. Yang elok kita jadikan tauladan, yang buruk kita jadikan sempadan. Sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.